guys, jangan lupa support produk Azim Boss Channel. Tekan link Shopee dekat description. What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni aku akan sambung lagi projek Wira. So nak tahu macam mana? Jom kita layan guys. Okay guys, so ni dia keadaan kereta aku. So kalau kau tengok video lepas, aku dah siap pasang banyak dah barang dekat engine bay ni. So untuk video kali ni aku akan pasang sikit-sikit je lagi. Macam contohnya pipe-pipe ni minyak masuk, ada minyak keluar turbo, lepas tu pipe servo, downpipe, minyak hitam. Lepas tu aku akan buat piping untuk power steering pump. So sekarang ni aku nak pasang dulu piping-piping ni. So jom kita layan guys. Okay guys, so settle pasang bypass hose. Okay. Lepas tu hose servo ni pun dah siap pasang dengan minyak masuk. Okay, minyak masuk braided ni dah siap pasang. So sekarang ni job aku nak pasang return turbo pakai Samco, tapi Samco ni dah pecah. So aku akan pakai hose biasa je lah. Lepas dah siap pasang hose return ni, aku akan pasang oil filter dengan minyak hitam. So sekarang ni aku nak pasang hose dulu. Jom kita layan guys. Okay guys, so settle pasal downpipe. Bahagian skru bawah pun aku dah ikat. Jadi sekarang ni job aku nak pasang cable plug. So ni cable plug, aku pakai cable plug lama je. Lepas settle pasang cable plug, aku akan tarik hose daripada power steering pump ni bagi ke steering rack. Guna hose getah. So hose untuk power steering ni aku dah tak pakai hose besi. So kita akan tarik hose getah je lah. So sekarang ni aku nak pasang cable plug dulu. Jom kita layan guys. Okay guys, so settle pasang cable plug. So nak pasang cable plug ni simple je. Nak tahu piston nombor berapa, kita kira daripada timing belt. So ni timing belt. Ni piston nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Paling pendek nombor 4. Lepas tu dekat distributor dia akan ada tulis lah. Okay, kat sini korang tengok ada nombor 4. Lepas tu kat sini nombor 2. So dekat bahagian bawah ni, bawah ni payah sikit nak dapat nombor dia sebab ada piping intercooler. Kat bawah ni ada nombor 1 dengan nombor 3 lah. So settle pasang cable plug. So sekarang ni kita akan beralih ke power steering pump. So macam power steering pump aku ni, aku dah sorok botol kat sini. Jadi untuk hose daripada sini, daripada power steering pump ni, kita akan masuk ke botol hose yang besar ni. Lepas tu hose yang kecil ni tarik ke steering rack. So ni hose dia. Cabut hose ni, masuk hose getah. So hose getah aku dah beli. Aku pakai dua saiz. Yang kecil ni saiz 10mm. Yang besar ni saiz dia 14mm. So kita akan sambung lah. Daripada power steering pump pergi ke botol. Daripada botol ni pergi ke steering rack. Simple je lah. Macam aku ni, aku dah tak pakai dah pipe-pipe besi yang dekat atas engine bay ni dengan kat depan ni. Kita akan direct pakai getah je lah. So sekarang ni aku nak pasang hose dulu. Jom kita layan guys. Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, a fight to live. Okay guys, so settle bahagian power steering. So hose besar ni daripada power steering pump ni, sini pergi ke bawah, lepas tu masuk ke botol bahagian atas. So hose kecil ni sini naik ke atas, kat sini masuk dekat mounting, bawah mounting ni dah ada lubang. Lepas tu keluar bahagian mounting ni. Okay, masuk ke steering rack. So bahagian power steering dah settle, dah siap masukkan minyak. Dalam hose ni tadi pun aku masukkan minyak, supaya nanti dia boleh sedut lah. So sekarang ni job aku akan beralih ke bahagian fuel. So ni minyak masuk ni mungkin aku akan isi minyak baru. Lepas tu try flushing dulu, tengok hose ni okey tak okey. Lepas tu bahagian return ni mungkin aku akan tembak angin dulu. Kalau semua okey, aku akan pasang fuel regulator lah. Nak pasang fuel regulator ni simple je, daripada fuel rail masuk kat sini. Okay, fuel rail masuk meter, masuk dekat fuel regulator, keluar fuel regulator, masuk ke return lah. Untuk vacuum ni sambung je dekat vacuum port sini. Untuk kereta ni aku akan jalan NA dulu. So bahagian actuator ni aku akan buka macam ni je lah, supaya tak ada boost. Kalau nanti dah okey, aku akan pasang balik lah actuator ni bagi ada boost. Untuk bateri tengah charge sekarang ni. Okay, bateri tengah charge. Bateri tahun 2022. Tapi itu pakai sekejap je bateri ni. Aku rasa kalau charge mungkin okey kot. Current ni pun ada, bateri current ada 11. Macam okey, kita tengok lah macam mana, harap-harap okey. So sekarang ni aku akan beralih ke bahagian fuel dulu. Jom kita lain guys. Okay guys, so settle pasang fuel regulator dengan kabel minyak. So sekarang ni job aku akan beralih ke minyak masuk. So minyak masuk ni aku akan flushing dulu, on kunci, bagi kotoran-kotoran dekat pipe ni keluar dulu. Lepas tu kita akan pasang balik pipe ni. Lepas tu kita akan masuk minyak lah, minyak yang baru. Ni minyak petrol. Bateri pun tengah charge ni, dah lama dah charge ni, naik 16. So aku akan pakai bateri ni. Lepas tu kita akan flushing pipe minyak ni dululah. So sekarang ni aku nak flushing dulu. Jom selain guys. Kunci dulu. Macam fuel pump tak jalan je kan. Okay guys, so fuel pump dah jalan. Aku lupa satu wire. Ni wire hitam kuning ni. Kalau wire hitam kuning ni tak pasang, memang set injection tak jalan lah. So kita try on kunci.
Okay. Fuel pump dah jalan. Fuel pump dah jalan. Untuk minyak ni aku akan buang dulu. Minyak lama ni. Minyak ni hampir 2 tahun dah. 2 ke 3 tahun dah dalam tank ni. So aku akan buang dulu. Kita akan masuk minyak yang baru lah. So sekarang ni job aku nak drain dulu minyak ni. Lepas siap drain aku akan masuk minyak baru. Lepas tu kita akan pasang balik lah hose minyak masuk ni kat injector, dekat fuel rail. Lepas tu boleh start lah. Tadi aku check kabel plug ni pun ada api. So kalau ada minyak, ada api, insyaAllah boleh hidup lah enjin ni. So sekarang ni aku nak settlekan bahagian fuel dulu. Jom selain guys. I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. I don't know what starts to control me. I let it go, another soul is underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. With our back against the wall, just feed the beast and you'll see. Okay, minyak dah masuk. So sekarang ni aku nak try start lah. Kita tengok fuel regulator ni dia naik ke tak, ada pressure ke tak. Okay, ada pressure. Kita try start. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enjin sudah hidup guys. Woohoo. Setelah 2 ke 3 tahun kereta ni sadai, akhirnya hidup guys. Terbaik, terbaik. So aku nak try running dulu, tengok okey tak okey. Kipas kasih pasang. Okay, kipas dah hidup. Memang terbaik. Enjin dah stabil dah. Dia berasak sikit ni biasalah sebab kita baru cat. Baru bacat memang macam tu. Try rem sikit. Akhirnya guys, Wira Turbo sudah hidup. Alhamdulillah. Memang terbaik guys. Terbaik. Setelah 2 ke 3 tahun guys, baru hidup. Sekarang ni kita running crank wajar. Alhamdulillah guys. Enjin berjaya hidup dengan cuncul lah, tak ada bunyi yang pelik-pelik lah. Memang terbaik. Okay, so sekarang ni kita try start sekali lagi. Okay tak okay? Sekali start je guys. Akhirnya settle. Kereta Wira sudah hidup. Wira Bot On Turbo 4G15.
Tapi jalan NA dululah. Kereta buka dulu. Tapi yang penting, kereta sudah hidup. Guys, tanya punya exhaust sikit. Exhaust pun dah berlumut dah. Ni bahagian dalam. Bahagian dalam kena betul-betulkan dulu. Next video insyaAllah kita akan try dulu kereta ni. Try buat jalan. So semua tu nanti kita akan buat dekat next episode. Kalau kena stay tune, jangan lupa subscribe Azim Boss Channel. Terbaik guys. Enjin sudah hidup. Jumpa di next episode. Bye bye.